Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Mama, channel Jaja Gaban. Selamat Hari Raya Mama ucapkan kepada semua. Sebab Mama rasa Mama dah lama tak ada video daripada bulan puasa sampai bulan raya. Jadi inilah ucapan raya pertama Mama untuk channel Mama. Okay, hari ni Mama ada Melly ni, ada kakak Jasmine dan Cemboy Gaban. Dan lagi seorang ada Kisha. Sekarang kita tengah tunggu Kisha kat rumah dia. Kita akan ke Bukit Bintang. Mama plan nak pergi Sungai Wang. Mama nak cari spek mata, nak tukar spek mata raya. Sebab dekat sana spek murah-murah kan. Jadi ke tak Mama tukar? Kalau jadi macam mana rupa dia, nanti kita saksikan sama-sama. Mama pergi tak ada papa, tapi ni first time lah Mama pergi sampai ke KL sana bersendirian, dibantu dan ditemani oleh Pakcik Wazir. Jadi jom kita teruskan, doakan dan mohon dipermudahkan urusan Mama. Okay guys, kita dah pun sampai ke tempat parking dekat Sungai Wang. Jadi mari kita cari tempat parking dekat mari kita cari kedai yang kita nak pergi tu. Okay, sekarang kita dah sampai ke bahagian atas Sungai Wang. Kat sini dia banyak lah kedai-kedai beg macam ni, luggage, kedai spek yang banyak lah kat sini. Jadi jom kita pilih mana satu kedai yang Mama nak pergi. Dia sebenarnya hari tu kakak ipar Mama dah datang, Mama dah ikut. Jadi dah tengok-tengok. Atau macam teringat lalas kena pergi juga. Okay, jom kita cari je. Jom nak biskut pula. Kita beli biskut original campur red velvet. Kan jom. Jadi kita dekat area sini tengah nak cari kedai spek yang memang sangat banyak kat sini. Sampai Mama pun tak tahu mana satu yang Mama nak pergi. Jadi kita try lah pergi semua kedai. Kenapa gerak? Please don't touch, dia cakap. Kenapa? Ini apa ni? Ya. Cicito haha. Cicito haha. Cicito haha tu Mama dan Papa. Beli tu. Macam tengok ada apa jam? Banyaknya muka dia. Wow. Tengok ni, apa nama dia? Sinchan. Macam ni. Macam bukan nak tengok yang ni. Macam kata ada mainan dia nak tengok. Tak tahu apa nak tengok. Hair dryer. Kedai mainan ni. Belanja ni mah. Tak ada tak nak? Nak belanja tengok. Dia suruh aku belanja dah lah benda tak faedah. Hati pun sampai RM65. Tak puasa aku. Mak. Dia jumpa satu kedai ni. Dia dekat eskalator naik. Eskalator naik. Dia dekat eskalator naik. Okay, lepas tu jom dia terjumpa kedai mainan ni. Dia tengah nak tengok, tak tahu apa benda. Ada ni, obo-obo. Bukan ni. Bukan ni. Salah kedai pula. Tak cukup. Tengok harga dia. Tak cukup. Kapal terbang. Okey, jom. Elsa pun naik motor. Sambil lalu kita tengok kasut-kasut. Dia kata ada 80%. Ni kita tengok apa yang 80% ni. Kakak dah beli ke website? Comel. Kakak dah beli kat website. Comelnya ni. Tengok ni. Comel sangat. Wah, bagi kucing pakai. Kucing. Budak-budak ni dah jumpa satu kedai ni. Kedai Tara.
cantik juga kedai ni. Ani Honbu. Dia nak jumpa dia punya Luffy. Aku sayang Luffy. Besar benda ni. Serius Yo. Yo. Seram. Dah dapat Mel. Mel dapat apa? Mel beli berus gigi tiba-tiba dengan cuci muka. Tiba-tiba lah pergi gini hilang. Mungkin berus gigi hilang. Bawa balik kampung hari tu lah tu betul tak jumpa. Balik bandar bang. Balik bandar. Jadi jom kita bayar. Okay guys, Mama dah siap pun spek mata Mama. Wow. Ini spek mata Mama yang baru, spek mata raya. Mak. Wah. Mak, Jom. wow. Wow. Balik. Dah RM2 pernah ada kat sini. Ni dah malam dah tak? Tahu. Tahu lah mak. Lepas tu? Balik. Dah balik lah jom. Dah pukul 8. Jadi muka Mama yang terbaru. Mana tu mak? Tengah penjaga pun tak tahu. Jom. Sana. Jom kita keluar daripada Sungai Wang Plaza ni. Thank you. Okay. Cantik. Okay, sekarang siapa nak buat performance ni? Dah habis performance. Kakak nak beli air pula. Air bus. Gambar. Okay, Mel nak ambil gambar. 1, 2, 3. Jap. Okay. Cepatlah. 1, 2. Sini. Ni. 1, 2, 3. Okay. Okay guys, Mama nak beli shawarma. Dekat Damaskus. Dah dekat Bukit Bintang kan. Tapi hujan. Dah hujan pula Damaskus yang biasanya kena beratur panjang. Tapi Mama rasa Mama tak jadi beli kat Damaskus. Kita beli dekat Halab je. Jadi jom. Halap mana? Sini. Tu je lah. Aduh. Tak dapat. Buka air mati. Ya ke? Tu Halab ni depan ni je. Kat Damaskus kat sana dia ramai. Oh, sangut. Sini sama. Sini tak ramai sangat. Ada ke kenapa apa semua macam nak tu? Ada? Dia balik lagi dah dengan makan mata mah. Dia balik lagi dengan makan mata. Collect dengan main kamatu. Siapa? Tu train tadi. Train. Train tadi boleh dapat mainan percuma. Wow. Train dapat mainan percuma macam cakap. Ada, kena selesaikan misi. Oh, selesaikan misi. Jadi boleh jadi ejen. Okay, jomlah kita beli. Jadi kita beli dekat Halab je kat sini. Tengok dia letak. Jadi kita beli kat sini, dia tak payah beratur tu. Mari kita order, bungkuskan untuk papa. Berapa? Daging 5? Regular. 5 campur 1. Semua regular ya?
Pakai kad boleh? Okay, kita dah order shawarma. Sekarang Cem nak dah order shawarma. Sekarang nak beli kunafa. Kita beli dekat sini. Kunafa crisp. Oh, dia ada ni. Ada juga pistachio, coklat, Nutella. White chocolate dan biskut. Apa? White chocolate. Oh, okey. Oh, biskut. Biskut ni. Cookies tak ada hari ni kakak? Oh, cookies ada. Okey, kalau macam tu Cik nak coklat Yes. Kita ambil kunafa coklat satu. Nampak coklat satu, Kunafa crispy cheese satu. cheese satu. Dah. Nak topping ke yang cheese? Boleh topping pistachio, Nutella. Okay guys, sekarang Mama dah order shawarma dan kunafa. Sekarang ni tengah tunggu kunafa siap. Shawarma dia lambat sikit, nanti kita pergi ambil je. Sekarang tengah menunggu, nanti kunafa siap dia akan hantar ke sini. Guys, Mama dah pun dapat Mama dah pun dapat Mama punya shawarma dengan kunafa. Jadi jom kita balik, kita makan kat rumah. Sebab kat sini tempat makan payah. Lagipun hujan berenyah-renyah ni. Kita balik, kita cari papa. Kita makan dengan papa. Jom. Okay guys, jom balik. The next day. Assalamualaikum guys. Mama jajan viral. Jajan viral. Mama ada beli aiskrim ni. Aiskrim ni Cepat cair, cepat. tapi aiskrim ni cepat cair. Cepat cair. Dia ada bermacam bodot. Dia ada bermacam. Saya susah nak pegang dia. Cair. Cepat. Astaga. Toksik. Toksik. Pecah. Bukan mangga. Sebab semua pecah. Orang dah tekan-tekan. Makan je. Ni nak tak? Bismillah, tak nak. Sebab Bismillah dia, guys. sebab dia citrus. Mana teruk ni? Masam. Tak boleh jadi kat tengah tu. Comot. Bismillah. Jom bagi air aku jom. Yang oren ni pun tak sedap. Jom bagi air aku. Apa? Masam. Sedap. Tisu dah habis. Ambil tisu. Ambil Mama. Minum air untuk segarkan badan. Tak nak aiskrim kau. Dah cepat. Yang oren ni Mama tak dapat tahu dia apa rasa apa. Tak sedap. Apa macam pedak ke? Biasa hari ni tak sedap. Okey guys, sebenarnya beli banyak lagi. Satu je. Strawberry. Merah-merah. Okey, cepat. Ni rupa strawberry. Ada koper dia. Adalah rupanya. Tapi licin betul kan nak pegang? Sebab dia dah sayang. Sebab dia buat coklat. Ini strawberry. Adalah rasa strawberry. Nak tak? Guys, banyak lagi yang kita kena review. Masak tak ada masalah sangat, tapi sedap. Guys. Kalau korang suka ni kan, yang ni, tapi korang suka perisa grape je ataupun strawberry ataupun orange, dia dah di asing. Ni yang minta sebenarnya asing. Sebab main suka grape je. Okey, mari kita buka. Tengok isi dia banyak guys. Main tu guys. Ni dia guys. Grape dia grape bulat. Grape panda. Nampak kan tu? Macam ni. Macam tu. Ni guys. Nampak guys? Lah. Betul. Ya. Cuba je. Susah guys nak buka ni. Tak pernah kena buka. Jangan kena buka. Dia buat pakat je. Tak. Yang kakak jom. Sini. Okay guys. Ni dia guys. Tada. Dia bulat. Bukan bontot. Bulat. Mas suka gila sebab dia rasa dia sedap. Bismillah. Oh gila.
Tu Cem dia suka beli yang ni. Tak suka. Baru beli tau. Macam ni, dia cantik. Ini bentuk panda. Boleh bagi hadiah Valentine. Yang warna oranye ni mango. Tengok ada gambar mango. Nampak tak? Ini apa ni? Bawang. Mango. Bawang. Bukan bawang anggur kot. Tengok. Cem cakap bawang kita tengok guys. Bukan bawang lah. Anggur ni warna purple. Ni bawang Cem cakap. Bukan bawang. Leci kot. Nampak tak? Bukan. Nampak tak? Cari ada mana cari review macam ni. Ada review. Jadi Macam guys. sebut review. Macam tu. Jadi guys. Kita makan. Yang ni apple. Macam ni Cem. Cem cakap macam ni kena review. Tunjuk. Okay. Lagi? Guys, ni guys. Oren. Anggur-anggur nak anggur. Ni guys. Anggur cantik guys. Buat guys. Ni dah dapat dah. Anggur. Macam ni. Bukan. Ni lah. Tu anggur. Tapi warna Anggur merah. merah. Anggur merah. Cantik kan? Rasa dia pun sedap. Tapi, kau tahu tak satu ni berapa ringgit? RM1. 12 ringgit. Tapi kalau panda 13. Panda? Dia panda. Kalau panda 13. Tak beza macam beruang pun. Salah guys. Guys, tengok Yang map brand jadi ni. review pula guys. Yang ni kalau korang suka kristal boba juga. Yang kan dia ada 3 prisel kan. Apa? Strawberry. Purple tu. Yang warna purple dengan orange. Orange kot merah rasa sebab saya tak suka orange. Jadi orange lah kot. Dia pun dah ada asing-asing dah. Jadi kalau korang suka, korang beli asing-asing. Dia pun murah je, harga dia RM3. Saya suka yang strawberry dan anggur. Tapi saya tak jumpa yang anggur. Saya jumpa strawberry je. Jadi saya makan yang strawberry. Jadi kita boxing. Woo! Macam ni. Dia ada bentuk guys. Tapi saya tak tahu bentuk apa guys. Tengok ni bentuk dia. Saya buka Oh. Tapi kan makan gula-gula tu sakit lidah. Ada. Jangan makan. Mana ada? Ni lah. Okey dah. Sakit Ni, guys. langit-langit, sakit lidah. Tengok dia punya bentuk guys. Lembik ke? Uh, Dia lembik lah. dia jelly. Tapi dia bukan tekstur jelly yang jelly goyang-goyang. Dia jelly yang jelly. Jelly 1, 2. Lepas tu dalam dia ada jus. Entahlah ada jam ke jus ke. Jam. Tengok tu. Nampak tak? Rasa dia pun sedap guys. Kalau korang suka kulit dia, korang makan je kulit dia. Rasa dia Sedap. tak biasa guys. Luar biasa. Rasa dia luar biasanya. Beli. Jajan viral Bukit Beruntung. Dekat Sungai Buloh pun ada. Kat Sungai Buloh pun ada. Tapi ni Mama cerita kat tempat Mama lah. Okey. Alhamdulillah. Guys, nak sekolah malasnya. Jadi besok adalah hari bersekolah. Jadi Ya. marilah kita menghiburkan diri sementara boleh dihiburkan. Bulan 5 minyak habis guys. Okey, bye. Balik rumah nanti kena Terima kasih kerana sudi menonton. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, bye-bye.